Apa beza t-shirt cotton dengan t-shirt microfiber? Beza dia sangat banyak. Microfiber semua orang tahu, t-shirt dia macam jersey, cepat kering, kena peluh pun dia kering, dia tak bermasam. T-shirt cotton, dia ada dua jenis pula. Kita ada cotton polyester dengan original cotton. Paling famous orang selalu pakai t-shirt cotton mix. Yang ni t-shirt company event, dia buat event bowling. Lebih kurang 600 pieces dia print dekat aku. 4 tahun dah tau company ni buat dengan aku. Sebab dia nak harga murah. Lepas tu dia nak penghantaran sampai depan pintu rumah. Lepas tu dia malas nak keluar rumah, malas nak malas nak design, tak mau fikir banyak, serabut benda tu. Cuba pas sikit job tu main dekat aku. Aku buat A to Z sampai depan pintu rumah hampa. Yang ni dia buat event bowling indoor, dia buat cotton. Yang ni cotton polyester. Yang aku print ni adalah jenis silk screen printed. Silk screen printed tu yang pakai blok tu. Nak baju murah, make sure hampa main hantar lagi sikit color dalam design hampa tu, lagi murah hampa punya baju. Nak baju murah, design tu janganlah crowd sangat. Lagi satu lupa nak pesan. Urgent. Nak 2000 like 3 hari. T-shirt kosong aku boleh buat. Tapi kalau ada design aku akan tolak tepi lah. Bye. Tengok dekat bio tu.